Siapa yang biasanya beli gold bar 1 kilogram seperti di tangan saya ini? Gold bar emas yang besar ini sebenarnya banyak kegunaannya, terutama bagi ahli perniagaan yang nak bekukan modal dan keuntungan bisnes supaya duit daripada keuntungan bisnes itu tidak bercampur dengan operasi syarikat. Emas 1 kilogram ini juga adalah sesuai untuk pelaburan sebab harga per gramnya lebih murah dan spread value yang lebih rendah. Di tangan saya ini, saya pegang nilai sekitar RM421,000 pada Januari 2024. 5 tahun lepas, pada tahun 2020, harga dia sekitar RM331,000. Maksudnya, siapa yang beli gold bar ini pada tahun lepas, keuntungan bersih adalah sekitar 20% setelah tolak spread. Bukan itu saja, emas ini adalah bot penyelamat yang mana ianya adalah insurans kepada kekayaan tuan-puan. Jutawan yang bijak, mereka tidak simpan dalam bentuk duit kertas, tapi simpan dalam bentuk aset dan salah satunya adalah aset emas. Emas adalah aset yang mudah dibeli, mudah dijual walaupun dalam saiz yang besar. Bagi tuan-puan yang risaukan tentang keselamatan emas, tuan-puan boleh simpan emas ataupun barang berharga di safe deposit box. Pak Bigol ada 2 tempat yang tuan-puan boleh sewa perkhidmatan dengan kadar yang minima, iaitu di Menara Pak Bigol, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur dan juga Public Safe Bayang Lepas, Pulau Pinang. Kaedah belian dan jualan di Pak Bigol sangat mudah. Sama ada tuan-puan nak beli jongkong yang besar ataupun nak beli item yang kecil, semuanya adalah melalui aplikasi dan juga website Pak Bigol melalui dealer-dealer yang terlatih. Jadi, saya adalah dealer terlatih Pak Bigol. Tuan-puan boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.